mindset dia adalah DGAF, don't give a fuck. Betul juga. Alamak, boleh sebut nanti edit. Hai, Assalamualaikum korang. Okay, welcome back to Sentuh Rumput. Terlupa. So, hari ni kita akan borak tentang isu-isu yang ada. So, tapi kita tak akan berat-berat sangat. Kadang-kadang yang kena dengan Gen Z. Kita akan 2 topik hari ni. Tak banyak pun. Topik pertama, tentang Gen Z tak ada duit. Kan, selalu pasal financial responsibility, financial survival dan Tarik sebagainya kan. So, macam kita akan kacip dekat sini juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan borak tentang Gen Z ni manja ke? Kan? Sebenarnya manja ke? Tak manja ke? Keras kepala ke? Anomali Ke kan? So, kita akan borak macam tu lah. So, kita akan straight to the first question lah. So, sebenarnya kan, pasal Gen Z tak ada duit, Gen Z bekerja ke, pakai scholarship ke kan? Sebenarnya, tak ada duit ke, malas ke atau sebab sistem? Berat kau. Tadi yang kau letak yang last system tu aku rasa macam agak reflektif lah sebenarnya. Menarik lah. Okay lah, so isu Gen Z ni tentang tak ada duit, tentang yelah kewangan susah dan sebagainya. I think this is a very, macam nak kata lah, dia adalah isu yang banyak side. Banyak side maksudnya macam contoh lah kalau aku kan, maybe kawan-kawan aku adalah jenis-jenis yang berduit. Ataupun jenis-jenis yang memang orang kata ada scholarship FAMA lah, iaitu father mother kan orang kata kan. Tapi boleh jadi ada another bubble ataupun another side yang ceritanya lain, memang susah, memang kena kerja dan sebagainya. Betul. Tapi ya kalau aku boleh ulas, ini purely based on aku punya observation. And yelah aku adalah tahun ketiga sekarang belajar kat UIA. So maksudnya aku dah dekat UIA 3 tahun, and then aku spend masa setahun dekat Asasi. And yelah aku ramai agak kawan dekat universiti lain. Kadang-kadang pergi UM, pergi UPM, pergi UKM, macam-macam lah, even ke universiti swasta. Memang merantau sana sini merantau lah. kan, tengah anak muda kan, tengah darah panas kan. So aku nampak dia ada satu pattern. Ini purely based on observation, bukannya data ke apa. Yang aku perasan tentang anak muda ni, memang anak muda kita, dia orang ni aku nampak ini adalah ada 2 benda lah. Pertama daripada segi kedua adalah spending lah. Yang pertama lebih kepada macam mana dia orang fikir dengan duit atau masuk kerja. Memang sebenarnya ramai anak muda ni, lagi-lagi yang Gen Z ni memang kuat kerja. Ramai yang sangat-sangat bekerja. Kerja dia orang part time, ada yang full time, ada yang waktu macam Malik. Nanti korang boleh dengar cerita Malik kan, kerja kat mana apa semua kan. Tapi memang ramai yang bekerja. Even kalau contoh kita ada cuti long semester, long gap kan, contoh macam 3 bulan. Memang masing-masing ada yang sampai tak balik rumah sebab nak bekerja. Pulih nak mengatakan yang sebenarnya Gen Z ni, lagi-lagi anak muda mahasiswa ni, sebenarnya ramai yang bekerja sebenarnya. And diorang pertama bila bekerja ni, dia ada sebab dia lah, iaitu kedua tentang spending. Cara anak muda ni spending pula, dia ada satu pattern yang sangat menarik. Aku perasan lah, aku tengok kawan-kawan aku ni sebab kebanyakan kawan-kawan aku ni, diorang jenis yang memang jenis nak spend lavishly. Contoh beli game dekat Steam, beli game dekat PC, beli game, especially bila ada discount kan, ada sale, betul ada lah, autumn memang sale, akan beli. And then ada yang guna untuk beli perfume, haul perfume banyak, letak kat dalam bilik. I also saw a lot of patterns sekarang ni. Memang ramai budak Gen Z yang memang they have this addiction, tak adalah addiction, like this habit of like nak beli perfume. Like I know a really good handful of people, my friends, ramai yang memang like nak tanya perfume pasal dia orang memang ada spesifik. Kau kena pakai perfume ni untuk pergi tempat ni, kau kena pakai perfume ni untuk itu. Betul. And diorang memang sanggup kerja, like berhempas pulas, bertungkus lumus. Taklah gadai belajar, tapi memang kau nampak diorang bagai lah. Hari ni belajar, esok ada masa kosong je pergi kerja. Memang diorang cari duit ni apa semua untuk spend dekat benda-benda yang, jujur cakap, aku taklah kata benda ni sia-sia, ataupun aku taklah kata benda ni tak penting kan. Sebab yelah dah minat. Aku pun kadang-kadang minat game, aku banyak je guna duit ni beli game kan. Tapi aku boleh kata macam, kalau orang tua nampak kan, mak bapak kita nampak dia akan kata, kenapa kau pergi beli perfume banyak ni? Kenapa guna kan? Duit untuk benda macam ni? Betul. Badan Ni adalah satu apa dia? Badan satu je. Badan satu je. Sampai kau boleh tengok kalau kau pergi dekat kawan aku punya wardrobe ni, dia punya Locker. locker. Dia punya locker kan. Memang
perfume banyak satu hal. Memang jenama macam-macam. And ada yang diorang beli sebab limited edition. Kiranya harga beribu. Kan? And the thing Ah. is, diorang ni pun also have like a specific community Yes. untuk perfume tu Yes, saja. betul. And bukan takat perfume saja, ada gaming community, Betul. ada ramai. like gym community Gym, basically. betul. Yeah, And yelah outfit apa semua kan. Yeah, Tapi yeah. macam persoalan yang paling, tanda tanya paling besar yang aku selalu tanya diri aku kan, diorang ni dapat duit dari mana? Sebab memang perfume tu beribu-ribat. Yeah, it's so Harga expensive, limited edition. Yes, mahal gila mati. And yelah, diorang belajar. And belajar pun nak kata credit hour kurang tak juga. Credit hour pun berat juga. Yeah, back. Dalam satu semester tu apa semua kan. Tapi still ada masa untuk bekerja. And kadang-kadang kau tak nampak diorang lah. Kira macam tahu-tahu je dah ada duit, beli baru. Tak tahu lah diorang saving bagus ke, banyak guna duit ke dan sebagainya. Tapi ini bagi aku satu pattern spending yang menarik sebenarnya dalam kalangan Gen Z. Yang even aku selaku anak muda Gen Z pun, aku pun kadang-kadang macam fikir juga, mana lah korang dapat duit ni. Aku pun duit kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Banyak beli untuk makan, banyak spend dekat orang lain daripada diri sendiri kan. Kadang-kadang macam tu juga. Lain nanti hujung bulan situ makan Maggi. Betul. Tapi this is a very interesting cara juga, pattern orang kata kan, tentang cara Gen Z ni spend duit kan. Kau rasa macam mana Fauzi benda macam ni? Aku rasa lah it's more to like how they present themselves to society. Sebab aku rasa betul more juga. to Aesthetic like lah kan? aesthetic lah. Betul. Dia nak cuba like bergaul dengan everyone around them, especially with like how internet is really a big thing right now. Ya, Like betul, literally kau sekarang kalau hidup memang apa-apa memang internet, memang social media semua bagai tu. So daripada situ juga it opens out a ruang untuk kau tengok other people's lives. And Ya, daripada betul. situ you can't help but compare yourself with that other person punya life. betul juga. And daripada situ macam kan best kalau aku boleh buat sini juga. Ya, Kan best juga betul. kalau aku boleh buat macam tu. Dan ini kira dah macam FOMO ke? Yeah, exactly. It's betul lah. FOMO, Fear of missing out. Memang very Gen Z. Yeah, exactly. A very Gen Z punya problem lah sebenarnya. Yeah, betul. Sebab generasi lain tak ada masalah ni, masalah FOMO ni. Dalam even dalam akademik, dalam apa orang kata, akademik ni dia panggil societal pressure. Betul. Lagi-lagi daripada peer pressure orang kata. Yeah, Betul. exactly, Sebab tu juga exactly. aku bila cakap pasal FOMO ni, dia bukan setakat yelah sebab spending ni banyak cara kan. Sampai aku nampak ada satu pattern ni yang mana kenapa dia spend duit yang banyak, sebab dia nak ikut kawan. Yeah, betul. FOMO lah tu kan. betul, FOMO. Nak rasa macam belong. So dia contoh Especially when like in a gaming community. Like, ya, betul. Bila nak main game sekali ni, ui datang lah main sekali ni. betul. Oh, game tu free ke kena bayar? Kena bayar. Tu. And kadang-kadang dia puluh-puluh ringgit, puluh-puluh bawah ringgit 20 situ. atas dan sebagainya. Tapi sebab nak rasa, nak have fun dengan Ya, member betul. tu, sanggup lah nak keluarkan duit situ. Ya, betul. Imagine aku tak tahu macam mana aku nak memberikan contoh ni kepada orang-orang selain Gen Z. Aku cuba gambarkan macam ni. Okay. Imagine kau nak lepak mamak. Semua orang, aku tak reti bagi analogi ni sebenarnya. Tapi kalau contoh mudah, macam Discord kan. Okay, Discord ni adalah, ni cerita aku, Discord ni adalah satu app tau. App memang kau guna untuk gaming. Kau akan lepak kat situ ramai-ramai, kau tak kisah buat apa. Kadang-kadang ada yang gaming, ada yang tengok movie sama-sama. Tapi usually untuk kita orang bertiga kan, memang kita orang suka lepak kat Discord, memang kita akan gaming. Betul, So dia akan jadi satu masalah macam ni tau. Katakanlah 6 orang. 6 orang ni kira dah ramai dalam Discord. 6 orang weekend tengah kacip, tengah shock. Memang waktu tu semua orang nak main game. Kira memang dah standby kan ni. Imagine a very memang mood time tu memang nak gaming saja. betul. Tengah nak lepak ni kan, semua ada game kecuali seorang. And game ni pula dia adalah multiplayer. Maksudnya dia kena main ramai-ramai. Baru main ramai, baru dia shock, baru dia kacip. Tapi dia jadi masalah bila seorang tak ada game ni. So kawan-kawan dia akan bagi this kind of peer pressure. Macam kau tak ada ke? Belilah. Tak apa, nanti aku cover apa semua. Kadang-kadang berhutang dan sebagainya. So ini antara contoh macam mana FOMO ni dia create a very interesting pattern of cara Gen Z ni spending. And even sampai ke minat kan. Orang minat tengok F1. Orang sampai spend tiket dan sebagainya tengok F1. Tapi F1 tak free kalau tengok channel dia berbayar ke, aku tak ingat. Tapi like I mean like kalau yang betul-betul tegar sampai spend lah, yang aku pernah tengok Tapi memang yang aku perasan dia orang tengok ni pun sebab FOMO. And dia orang memang admit. And again, FOMO is not a bad term lah. Depends lah cara orang tengok. Tapi memang diorang tengok, diorang mengaku aku tengok sebab FOMO sebenarnya. Memang aku join tengok F1 ni sebab FOMO. Aku tengok ramai-ramai orang tengok, aku pun nak tengok juga. So ini yang sebenarnya create this kind of a cycle of spending dalam kalangan anak muda yang very interesting. Dan kalau cuba explain kat orang selain Gen Z, aku sebenarnya macam pening sikit nak explain macam mana. Faham. So kalau
sebenarnya kita tak boleh nak cakap lah Gen Z ni tak ada duit. Dia ada duit. Dia Betul. ada Tapi duit. It's just aku nak- a matter of how they spend Yes, it. yeah, betul. basically. Fauzi put it like a very right way lah. Betul. Like how they spend it lah. Betul. So maybe korang boleh fikir lah, kita fikir sama-sama kan. Gen Z sebenarnya pandai urus duit ke tidak? Ni susah Duit sikit dah lah. ada. Bukan tak ada, duit dah ada. Ni susah sikit lah. Tapi sebenarnya pandai urus duit ke tidak? I feel Sebab like it's more to like a matter of like what is your priority. Ya betul. Like macam apa nama priority kau mana? Of course lah obviously makan, minum, apa nama nak transport semua bagi duit minyak semua lah tu. But then it goes to show like other things yang kau consider as priority. Contoh macam like duit yang terlibat untuk kau socialize with other people. Betul. Contoh macam perfume, gaming, nak pergi gym, nak pergi mamak semua lah tu. Ya, betul. All of those things require money and sometimes lagi banyak duit tu yang kau kena like spend keluarkan. Betul. Betul. Ya betul. So nak kata diorang ni pandai urus duit ke tak Again lah, ini aku cuba untuk faham angle pandai uruskan duit ni daripada dua keadaan lah. Iaitu kita selaku Gen Z and orang lain yang selain Gen Z lah. Aku nampak begini. Kalau kau tanya mak aku, kau tanya bapak aku kan, kau tanya jugalah mak bapak kau kan, kau tanya nenek atuk kau, pakcik-pakcik korang, diorang dengar pasal habit ni, first diorang punya thought adalah bapak membazirnya kau ni. Yeah, it's Aku bagi duit kat kau, kau buat immediately apa? a negative thing. Yes. kau ingat Very aku cop negative duit thing. ke? Kau Yeah. Kau ingat aku cak duit kan? Kau ingat apa? Duit ni tumbuh macam tu je. Grow from trees. So memang automatically dia akan ada a very negative thought. Sebab instead of gunakan duit itu untuk makan, untuk transportation, untuk let's say lah masa depan, belajar dan sebagainya. Kita gunakan untuk hobi. Kita gunakan untuk kehendak lebih daripada keperluan. Contoh lah, perfume. Kehendak. Betul. Kan? Walaupun kau minat, betul minat, collection. Tapi if we were to rationally think about it, dia still sebenarnya adalah kehendak berbanding keperluan. And macam nak kata, it also stems from like Gen Z. You can see from their parents lah kan, yang dia orang bekerja keras like, betul. setiap hari daripada hari Senin sampai Jumaat 9 to 5 duduk Ya, dalam cubicle mengajar betul. ke atau like Hadap handle jam ni lagi, semua apa lah tu semua. lagi. And daripada situ it gives birth to like dalam mindset Gen Z ni untuk like kenapa depressing sangat tu hidup parents aku ni. So daripada situ macam aku tak nak sebenarnya hidup lah macam ni. I want to have fun. I want to like enjoy my youth. I want to like like betul-betul appreciate apa nama anak muda sekarang ni. Betul. Yeah, that's a very betul ke? Aku fikir ke maybe like bila diorang nampak yang how hard life is, they resort to more like enjoy dia dulu rasa youth. macam takut lah like to dah tu end nanti up baru as aku- betul, takut baru nak end aku- up as exactly as their parents. Yeah. Not to say it's a bad thing or anything. Hidup parent dia orang tu stable je because like financially it's stable and all of that. Tapi like it's so sad. Ya betul. Apa orang kata adult life kan. Yeah, Adult life. exactly, yeah. Betul ke? So itulah yang aku rasa macam nak kata dia macam again aku rasa kenapa parent kita ataupun orang-orang atas kita rasa macam benda ni sia-sia ataupun orang tak boleh nak relate. Sebab pada zaman diorang contohnya aku dengar cerita daripada parent aku, daripada pakcik aku, pada zaman diorang bila diorang ada duit lebih je daripada zaman study, diorang akan spend dekat ibu bapa, kat parent. Dia akan spend dekat sebab time tu parent. Tapi again social contact time tu berbeza in the sense that waktu tu memang kebanyakan anak-anak katakan mak bapak kita parent diorang sangat-sangat susah. Still hidup kat kampung. But then mak bapak kita they are the kira macam antara generasi terawal dalam keluarga yang break the barrier untuk keluar daripada kampung, pergi ke bandar, belajar, dapat duit, spend balik dekat family. So diorang nampak benda ni sangat sia-sia. Sebab pada zaman aku dulu, contoh kalau aku bapak aku zaman abah dulu, dapat duit pergi bantu atuk kau bina rumah. And that's what he said to me. And aku macam wow, I very admire benda ni. Tapi kan bila kita relate balik isu ni ke zaman kita sekarang, bapak kita lagi loaded daripada kita. So imagine dah selesa lah. imagine we bagi 1,000 sebulan dekat bapak kita, dia macam Setiap hari makan wagyu. and aku rasa bapak aku akan cakap macam ni, baik kau spend je kat diri kau. Tapi bukan nak kata kita tak nak appreciate apa yang parents kita ni, but like realistically speaking aku rasa macam aku boleh guna duit tu untuk benda lain. Yes, betul, unnecessary. And even aku rasa parent pun faham juga yang, at least untuk parent aku rasa diorang pun faham juga yang tak payahlah bagi duit sekarang, bagi nanti time tua lah. Tapi faham tak like how sebenarnya zaman dan juga sejarah tu mengubah cara diorang fikir tentang how we spend.
Sebab at their age, pada zaman diorang, yang diorang adalah mahasiswa pada zaman kita, diorang tak ada this kind of peluang untuk dapat duit beli Yeah, perfume, betul. spend kat motor dan sebagainya. betul. Diorang kena immediately serve balik kat family, serve balik dekat masyarakat, guna balik dekat orang yang diorang sayang, iaitu at that time ialah family. And at that time nak bina keluarga kan. Kita pula kebanyakan daripada kita, keluarga come second. Kiranya nak kahwin ni come second. First ni selalunya benda lain dulu. Aku nak hidup. Oh, bukan girlfriend satu lah. Depends lah. Depends lah. Kalau yang Alamak. single maybe bukan girlfriend aku nah, tapi pokoknya again, kalau pada perspektif orang generasi selain Gen Z, aku boleh faham yang diorang kerasa macam agak sia-sia. Tapi if we turn it inward and fikir daripada perspektif Gen Z macam Fos cakap tadi bila you have this kind of societal pressure and peer pressure, you create this kind of FOMO. Bila kau tak join them, you are not part of them. Yeah, And benda tu adalah satu situasi yang macam death sentence sebenarnya untuk Gen Z. Once diorang tahu yang they will not belong to you kerana diorang tak support you punya hobi dan sebagainya, kau dah hilang dah maksud menjadi manusia Gen Z. Aku rasa benda tu in a sense that aku main game, kalau kau tak main sekali dengan aku kan, and aku cakap alamak macam mana ni. So I think like I can relate to the fact that walaupun kita guna untuk benda yang kehendak, again, ada sebab kenapa cara kita spending tu berbeza. Pertama ya sebab effect daripada keluarga, daripada perbezaan sejarah, zaman dan sebagainya. Yang kedua, again, social life pada zaman sekarang, iaitu defined by Gen Z dan internet, sangat-sangat berbeza dengan cara orang kita dulu-dulu, mak bapak kita define social thing. So, I think tu Tapi kan, okay lah. kalau kita cakap pasal yang dulu, zaman-zaman bapa-bapa kita, macam abah aku, mak aku dan sebagainya kan, diorang, aku perasan satu pattern, diorang satu pattern survival. So sebenarnya betul juga. kalau kita tengok, kita tengok Survival student, of the fittest lah. bukan. So kita duduk di satu tempat yang kita mampu untuk afford perfume, untuk afford macam-macam sebenarnya. Betul. So kalau kita tengok kan, kita toleh sikit ke kanan sikit, kita tengok student-student yang kurang berkemampuan kan, kalau dapat gaji 2 hari mungkin dah habis terus sebab dia nak bayar yuran, nak sebagainya kan. Betul. So sebenarnya survival tu kan, pada pandangan korang macam ni survival pasal duit ni? Survival pasal duit lah. Peak proletariat tu lah. You do. Kau rasa macam mana selaku orang yang sangat proletariat? Working class. Yang kata aku miskin lah ni. Weh, kau lagi kaya dah. How do I say this apa question tadi? Nak kata survival yang kita Sebenarnya, sebab ada student sebenarnya, kalau kita duduk macam aku cakap kan, kita sebenarnya duduk di satu bubble atau circle yang boleh nak kata kita berkemampuan. Tapi ada student sebenarnya yang aku rasa luar circle kita yang kurang berkemampuan. Kan, diorang mungkin kerja 2-3 part time yang diorang ada just untuk sara diri diorang sendiri. Yuran kan, apa semua. So for the sake of survival lah. So kau rasa macam mana tentang survival ni? Adakah dia satu lifestyle ke, atau it's a separate thing? Oh, it's definitely a necessity, because like if you are struggling, I don't think you have a choice to have luxury. Betul. Sebab the moment kau ada pilihan untuk like indulge in luxury, dari situ you need to like really think to yourself, kau kau punya financial state macam mana? Kau kena sedar yang kau tu miskin ke, atau sedang-sedang ke, atau like actually kaya. Dan daripada situ like it gives out like a standard on like if you actually need to like willing to put aside your kehendak. Macam ni nak libatkan diri kau dengan event yang kau rasa FOMO sebenarnya. Sebab like orang-orang yang miskin, orang-orang yang struggling, student-student yang like B40 and all that like kan, dia orang they still have this like kehendak nak like boleh relate with their friends. Basically. And kita tak boleh nak halang tu, because like yelah, kesian lah budak-budak yang kena humban masuk uni, tak tahu apa-apa, tak kenal sesiapa. Mungkin lah ada kenal beberapa orang lah kan. Tapi at the same time nak lah juga bergaul dengan orang lain. And like orang yang kau bergaul tu pula orang-orang yang berada basically. So kau nak lah actually like hit on that standard. So daripada situ like bekerja keras, nak bayar yuran lagi, nak bayar hutang lagi kalau kau ambil PTPTN semua tu.
Lepas tu other necessary bills, like contoh kalau kau bayar bulan untuk kau punya phone, bulan untuk kau punya laptop saja. Even ada yang macam gym lah, let's say, sebab FOMO juga gym, dengan basically. mahal lah. Spotify. Spotify. Netflix lah. Dari situ. And dari situ like they boleh nampak they try to survive, but at the same time like have this mindset like nak be relatable, Ya, basically. betul. Yeah, I think memang again it's the fact that memang to be relatable, to be belonging to like a group, tu memang like a mindset yang memang penting untuk Gen Yeah, Z. because the thing about like fitrah manusia ni, you have this like sense of like want to belong somewhere. Betul. So like kalau kau tak boleh nak relate yourself with society atau a group of people or community, like what is the purpose of your life at that point? Betul. Like so daripada situ macam nak lah cuba bergaul, like cuba nak socialize benda tu. But kata I can't remember siapa kata yang humans are social animals. Betul. Siapa lah? Bukan Is it political like, animal ke? itu siapa cakap, aku pun lupa je cakap. Itu different topic untuk topik, discuss nanti lah. But yeah, I think like menarik juga tadi bila you mention like memang lumrah dan fitrah manusia adalah kita semua nak be relatable. Cuma kenapa isu ni tak wujud waktu zaman mak bapak kita kan? One thing I think kenapa macam isu ni tak berlaku waktu tu, sebab trend jugalah in the sense that orang dulu-dulu lepak tak mahal. And orang dulu-dulu hobi dia, kesukaan dia, kehendak dia tak mahal. In the sense that yelah kalau setakat nak pergi fun fair zaman dulu taklah mahal mana kan. Setakat nak pergi dating makan A&W taklah mahal mana. Setakat nak apa orang kata nak nak main sukan, nak main bola dan sebagainya. Zaman tu kos dia tak sangat besar. Betul. But it all change again sebab internet and sebab kita Gen Z. Kita dah mula indulge ourselves dengan bermacam-macam hobi yang sangat costly. F1, gym, Netflix, gaming dan sebagainya. Zaman benda-benda ni tak wujud zaman parent kita. Actually kan, I nak tambah sikit lah. Wujud sebenarnya, tapi in a sense of relatability tu on like struggling hidup basically. Faham. Like boleh relate yang aku struggle hidup ni, tapi aku punya colleague pun boleh struggle situ. Kiranya So like in that sense survival is far more lah. Benda relatability ni dah lama sebenarnya wujud. In fact aku rasa daripada dulu zaman zaman Pharaoh lagi dah wujud dah sebenarnya. It's just a matter it's just a matter of like context tu either like benda tu boleh relate to like cost ke, financial, social struggle and all that basically. Betul. So it just basically requires context lah at that point. Context and like yelah manusia beza-beza kan, like how they handle. And I think betul juga in the sense that relate balik tu soalan yang Malik cakap tadi. In a sense of survivorship, memang still ramai sebenarnya anak muda Gen Z yang bertungkus lumus sebab nak sara hidup keluarga. And kena faham juga yang isu kemiskinan ni, dia kenapa zaman dulu lagi nampak mendata, sebab kemiskinan zaman dulu lagi besar. So maksudnya lebih ramai anak muda yang pergi ke universiti, dapat duit, akan balik ke kampung, spend. So benda tu waktu dulu memang nampak glaring gila. Maksudnya memang kau akan nampak di mana-mana. But that's not the case sekarang. Sekarang dia dah jadi case yang terpencil. So cerita yang kau dengar daripada bubble-bubble yang berbeza, dia akan cerita yang kecil. Contoh kawan-kawan kita yang ada isu yang sama, iaitu diorang kena bekerja keras nak support family dekat rumah apa semua. Case tu dah tak banyak. So it creates a perception, basically like a very unhealthy and unfair perception yang Gen Z ni sebenarnya bekerja keras nak kutip duit untuk diri sendiri je, ataupun untuk menghappykan diri sendiri je. They become very individualistic lah. Itu memang that's the case, tapi dia case yang tak banyak, and dia tak boleh jadi satu case yang pukul rata. And again, the way we see this issue pada pandangan generasi lain sangat berbeza dengan generasi sekarang. And that's another angle yang aku rasa macam, aku yakin lah bila kita cakap macam ni generasi mak bapak kita yang tengah tengok ni memang akan maki kita lah. And even aku rasa yang millennial pun akan macam, benda lah budak ni borak lebih je, aku pun macam kau juga dulu kan. Benda anak aku ni. Tapi nanti pak aku tengok pula kan. Tapi that's the case lah. Maksudnya macam, again, that's the hardship of belajar. Tapi kau belajar dalam keadaan yang kau still kena sara keluarga, and kau still ada kehendak kau yang perlu untuk dicapai, sebab konteks dia sangat berbeza. Ya, betul. Kau rasa macam mana Malik benda-benda macam ni? Aku nak pusing balik soalan kat kawan. Kat korang dua kan. Cakap pasal konteks berbeza kan. Diorang ada konteks diorang, kita ada konteks kita sebagainya kan. So sajalah nak tanya soalan, diorang jealous ke dengan kita? Weh, soalan kau ni memang meminta makan daripada audience.
Jealous. Okay, aku rasa Kau nak jawapan terus aku tak? Boleh? Sure. Mampus aku ni. ready lah masuk clickbait. Aku balik dari haji ni tak balik dah ke sini. Jawapan aku yes, but it's completely justified. Sebab let me give you an analogy lah kan. You struggle your whole life daripada kecil sampai besar. Belajar lepas tu kena kerja. Tak ada like nak ada masa untuk diri kau pun sangatlah sikit. So like bila kau dah ada keluarga atau let's say family kau pula kau punya adik-beradik dah ada keluarga. Lepas tu nampak anak-anak dia orang atau anak-anak kau do the same thing but like different. Nampak dia orang lagi selesa and like dia orang punya priority tu berbeza daripada kau. Dari situ kau akan like rasa this sense of like unfairness lah, and it's completely justified. Rasa unfairness kenapa lah macam, ui kenapa budak ni macam ni, aku dulu macam ni. Rasa tak puas hati lah honestly. Betul in the sense dia jealous sebab tu orang atas ramai yang kita kata bitter sebab they don't get what we have currently. So dia akan rasa macam kau untung lah zaman aku dulu lah dah mula dah. Jadi masalah zaman golden papa dulu. Golden age syndrome. Golden generation punya syndrome. Macam zaman aku dulu. Lah memang zaman kau je. Tapi pokoknya adalah memang kita faham yang dia akan jealous. And again aku setuju juga. Bila dia orang jealous and dia orang bitter, aku tak nampak dia orang in a negative way. Maksudnya aku tak rasa macam kau je dengan aku kan, kau perangai macam ni. Aku tak rasa macam tu. Aku rasa it's completely understandable kenapa dia orang jealous. Kenapa dia orang rasa macam ada rasa kasihan tu lah. Sebab yelah faham yang the struggle that you have to went through to get to where you are right now. But at the same time, kenapa nak rasa jealous? Kenapa nak iri lah, iri bilang bos lah. Kenapa nak dengki ke orang lain macam tu? Why not just like be happy that they got something that you didn't get basically. Yes, and it's an indicator yang we are moving to a good, like a positive lah. We as a nation moving in a positive way. Kan? Sebab zaman aku dulu susah, kau tak perlu susah. Apa maksud dia? Negara kita sedang membangun, kita sedang bagus. Apa function kita like nak cuba improve diri kita saja? What's the point of like building ourselves to like a better nation, a better masyarakat? Betul. Like, Aku rasa daripada situ baik kau depresi sampai mati. So I think that's the kind of message yang again bukan untuk tunjukkan yang kita ni in a superior position, bukan untuk katakan yang Gen Z ni superior position, tapi it's a lesson ataupun a history daripada yang boleh diambil oleh generasi yang dah lepas ni apa semua, bahawa bila kami senang hari ni, it's a good indicator yang usaha kamu pada waktu-waktu sekarang dan waktu-waktu lepas berjaya. And kena bersyukur yang kami pada waktu sekarang ketika kami muda lebih mudah dan senang hidup berbanding waktu dahulu. Sebab maksudnya kita sedang moving to a very good way, in a positive way. Betul. Kita kena lagi risau kalau masalah 20 tahun lepas still berlaku pada tahun ni. Betul. And also to put it in perspective lah kan, let's say lah kan, you dulu hidup susah and then sekarang anak-anak you hidup senang, hidup dah selesa, dah comfortable, they're living a much more balanced, much more stable household and all that. Betul. Daripada situ, can't you see that you succeeded basically? Betul. Kenapa tak nak like put it into like that perspective? You succeeded into like coming out of that circle. You succeeded from coming out of that struggle. Won't you want that for like your children as well? To like bekerja keras juga. Yes, betul. At the same menjadi contoh kan, teladan. Basically jadi contoh basically. Betul. And I think like aku rasa gila lah kita ulas topik macam ni and bagi pendapat macam ni. Aku rasa yakin memang kita kena bantai ni. Confirm. Komen nanti berdua. Comment section mai. Tapi kan aku rasa kan diorang tak jealous tau sebenarnya. They just want the best for us. Diorang macam nak mendidik. Yeah, we get it. Diorang nak mendidik kita And supaya they like really taking care of our money. And from that we really appreciate lah for your empathy towards us basically. Sangat-sangat appreciate. We sometimes mungkin kita akan rebel macam tu, but at the end of the day kita orang appreciate je apa yang korang cuba nak nasihatkan kita orang. Like old man, give me your wisdom. Punya why not kan, kita okay je. So aku macam this one pun pasal tak ada duit dan sebagainya kan, maybe yelah survivability dan sebagainya kan. Betul. So pasal survivability ni kan,
kita dah bekerja apa semua, mungkin ada satu part yang tak, yelah tak cari part time dan sebagainya kan. So diorang ni sebenarnya nak kata apa, manja ke? Oh, yang tak bekerja kiranya. Tak bekerja yang just lavishly hidup dengan foundation apa Fama Fama kan. Fama duk Hmm. makan duit Faham. scholarship dan sebagainya. Dekat diorang manja tu. I think susah gak sebenarnya benda ni. Hmm. In a way, yang tak bekerja langsung ni kena tengok gak like priority diorang ke arah mana. Sebab usually aku faham yang tidak bekerja, mereka memang cara diorang contribute balik kepada family lain, iaitu diorang kan balik rumah selalu, jaga family. Kiranya dia tak bagi materially, tapi dia akan dia akan provide that kind of emotional support, labor support dan sebagainya. So again I don't think yang diorang patut dikatakan malas and patut diorang dikatakan macam korang ni tak produktif lah. Sebab in the end, the way we need to see it adalah keperluan setiap family berbeza and respon anak-anak pun akan berbeza. Betul? Kalau kau senang and kau mengambil pendekatan untuk tidak bekerja, tak apalah kan. Let's say kau pula adalah orang yang dapat scholarship. Kadang-kadang macam tu juga. Dia tak kerja sebab dia ada scholarship, dia ada beasiswa, dia ada pinjaman. Tak apa jugalah. Dia boleh spend dia punya fokus banyak kepada belajar. Yeah, and they're actually like smart enough to back it up. Yes, and diorang boleh fokus pada benda-benda lain. Contoh macam kerja-kerja volunteerism, kerja-kerja kemasyarakatan, humanitarian. Maksudnya macam to think that hanya kerana kau tak bekerja, engkau adalah pemalas ataupun kau tidak produktif. That's a very capitalist way of thinking. Yeah, betul. Sebab cara kita nak menyumbang tenaga kita kepada masyarakat dan cara kita nak berbakti sangat berbeza. Duit boleh, buat kerja boleh, buat kerja-kerja lain boleh, tak ada masalah. And this is a one way to see it lah. Kalau aku rasa lah. Betul. Yo guys, macam mana ni geng? 70% orang yang tengok channel kita kan tak pernah pun subscribe lagi. Korang nak apa lagi? Follow, share, like dan subscribe kita orang sekarang. Nak kata yang tak bekerja ni. Mungkin lah. Mungkin kalau yang bekerja kan, kadang-kadang kita selalu dengar dekat Threads, orang Gen Dinosaur ni selalu complain lah, Gen Z ni manja, cuti ni lah itu ni, must punch in pukul 9, balik tepat-tepat pukul 5, tak OT langsung kan. Betul kau. So macam manja ke kan? Betul. Ke macam mana? I think lah, Ke it's a pemalas ke matter apa of like how dia orang perceive kerja ni basically. Because like I have a few like friends lah yang kata yang dia orang actually dah start burn out nak kerja actually. Bukan takat nak kerja saja, like nak do anything. Because like bila fikir balik, kau kerja 9 to 5 duduk kat cubicle, lepas tu kau nanti lepas tu balik, mandi, makan, tidur, esoknya ulang balik. Lepas tu hanya dapat rehat waktu cuti saja. Cuti pun 2 hari. Mungkinlah kita boleh ambil juga lah cuti-cuti national sebenarnya tu. Tapi the point is, you keep doing that, the same routine over and over and over sampai kau retire. Berapa tahun tu wait, a year is so long. Ni nak buat berdekat sampai kau retire tu. Like 50 to 60 lah. Basically. And Gen Z pula, seeing that, it's so dreading. Sangat rasa macam I don't want this basically. So macam daripada situ macam dia orang, tapi at the same time dia orang tahu yang they have to go to work sebab nak dapat duit tu. Sebab yelah, we live in a capitalistic society, we need money to like survive. So nak tak nak memang dia orang kena pergi kerja. Macam katalah masuk kau main lambat, keluar laju bapak ah. Ya tu. Tapi orang dulu boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Orang dulu buat macam tu. Diorang kuat je. Boleh go je. Faham. Kan? Ya, aku suka istilah ni. Aku rasa again lah, isu dia adalah setiap generasi dibesarkan berbeza-beza. So mindset yang lahir daripada setiap generasi tu pun akan berbeza. And contoh lah, generasi yang lahir zaman perang, cara fikir dia lain. Diorang ada scarcity mindset, diorang tengah berperang. So everything is a danger to them. Dia ada macam siege mentality, sentiasa takut, sentiasa silence. Diorang tak berani tak boleh nak buat apa-apa. Compare dengan satu generasi yang hidup zaman senang kan, zaman di internet, of course lah berbeza. We have everything, kita terbuka dengan banyak idea, kita explore macam-macam benda, jumpa hobi dan minat yang baru. So to put it in a very easy way to say kenapa orang dulu boleh buat, orang sekarang tak boleh buat,
again pertama mindset generation lah memang berbeza. Yeah. Setiap generation memang mindset lain-lain. Ada yang generation mindset berhumpas pula, kerja habis-habisan, aku Henyak sampai kering ke, lunyai. henyak sampai lunyai lah. Kasih aku kering, aku kena pijak, aku kena henyak. Jadi macai kepada aku punya boss pun tak apalah, janji aku boleh tunjuk loyalty and effort. Ada yang jenis macam tu. Tapi Gen Z lain, sebab aku rasa kat sini banyak konten yang keluar dalam internet. Again, this is how kita di-influence. Kita di-influence daripada konten-konten psikologi yang mengingatkan kita tentang work-life balance. Mental health ke? Mental health ke? Mental health kan. Yeah. Work-life balance. Sebab tu isu-isu seperti burnout, seperti anxiety, seperti depression, macam-macam jenis isu yang aku pun sampai sekarang still tengah figure out, oh ni mental health masalah mana satu. Semua ni lahir sebab konten-konten internet yang influence cara fikir kita. Yeah, basically we're Kita makin reaching sedar lah basically. we're reaching an age of where literally everything is at the tip of your fingers. Betul. Kau type je benda tu kat Google terus keluar benda lah tu. Betul. And it's like macam tu daripada situ like dia keluar lah the narrative that yang memang everyone is aware basically. Betul. So to say yang kita ada limit yang sangat-sangat, orang kata macam limit yang kita betul-betul jaga lah, boundary tentang work life balance dan sebagainya. Untuk katakan benda ni sebagai malas, again lah, it is hugely dependent on how you think require about it lah. context juga. Ada Yeah, juga require context, budak ada juga budak-budak Gen Z yang tak suka pergi kerja sebab bos dia toxic. Ya, Betul. Atau dia punya colleague macam tak function. Betul. toxic Ada yang macam rasa tu. macam, contoh ada yang rasa macam tak nak belajar sebab nak kerja cepat. Ada yang rasa macam langsung tak nak masuk universiti sebab aku rasa kerja buat konten ataupun kerja buat YouTube lagi senang. Yeah. And adakah semua mindset ni salah? Susah juga kita nak cakap macam Yeah, tu. betul, Kalau betul. semua benda salah, takkan kita je yang betul kan? So to put in a simple word, memang cara masyarakat kita, lagi-lagi yang Gen Z dan ke depan ni bergerak sangat-sangat berbeza dengan how traditional things work. Yeah. Contoh benda yang applicable pada zaman-zaman boomer, pada zaman-zaman millennial dan sebagainya, tak boleh dikatakan satu benda yang applicable pada zaman kami ke depan. Sebab world is changing. Technology is like exponentially increasing. In to say it, maksudnya memang akan lain, cara fikir akan lain, dan you tak boleh blame fully benda ni sebagai salah. So untuk kata yang kita manja hanya kerana kita sangat-sangat sedar tentang keperluan menjaga mental health kita, again we are fully aware of the situation. Kita ada kesedaran. So untuk katakan, oh kau ni malas, saya tak nak push diri, again this something yang memerlukan konteks and tak boleh black and white. Kiranya kau tak boleh betul semata-mata, tak boleh salah semata-mata. Always a green area, grey area yang we need to consider lah basically. And this also stems from like certain perspective. Contoh lah aku bagi, like when kita dah comfortable at a certain state, seeing something that is different, that is horrifying. Takut weh. And like seeing how people are like actively changing out of your comfort zone, dari situ memang sangat menakutkan. Like change itself, it's so scary. So dari situ aku faham lah kenapa like certain orang kata, oh kenapa buat sini buat situ, kita orang dulu tak buat sini. Sebab kenapa? Sebab dia orang takut of like how different things are changing from how they used to be. Betul. But of course like it also requires context lah, certain context. But again ada juga situation yang mana I think even from me talking from walaupun aku Gen Z, aku rasa ada juga Gen Z sebenarnya yang weaponize semua benda ni. Yeah, betul. Kiranya weaponize in the sense that oh aku tak malas dulu sebenarnya, aku ada masalah sekian-sekian. Faham tak? Kiranya macam engkau tak boleh pukul rata kan. Gen Z tak boleh pukul rata. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang weaponize. And yang aku tak suka kadang-kadang adalah aku nampak juga pattern. Again lah, aku pun Gen Z kan. So bila aku cakap, aku maki Genesis sendirian kan. Tapi nak cakap ada juga yang aku ni macam, kadang aku ni rasa nak lempang kau ni, macam lembek sangat. Ataupun macam terlalu santai sangat. Tak nak push diri ataupun asyik nak mengharapkan orang suam. Ataupun macam tak nak explore, tak nak lebih terbuka, tak nak cuba untuk explore like, another angle. Isu ni pun sebenarnya ada. And again, dia boleh dilabel sebagai kemalasan sebab kau sendiri yang tak ada inisiatif untuk cuba mengubah diri kau. And this kind of issue ada sebenarnya dalam kalangan Gen Z. And diorang kadang-kadang yang memang bullshit lah boleh kata sorry to say ada yang kadang-kadang kata macam, oh kenapa aku jadi macam ni sebab aku ada mental health issues. Itu dah satu hal pula kan. Aku memang takkan judge kalau kau ada mental health issue. We're not trying to like villainize you for like having like a mental disorder or anything. Kita faham je, it's a mental disorder. You did not ask to have it. Yes. But at the same time, it's not
a justification untuk you actively Yes. apa nama be lazy to like actually like take advantage of that basically. Betul. And yeah, that's the problem lah. And aku nampak juga dia jadi satu masalah. Lagi-lagi sebab aku dah aku dah pernah bekerja dengan sebelum ni dengan Ideas, aku dah pernah bekerja dengan AOD dan sebagainya. So I have that pengalaman lah dalam bekerja dan sebagainya. Aku nampak juga satu pattern kadang-kadang yang dalam kalangan Gen Z ni adalah masalah untuk communicate sebenarnya. Kenapa kita ada masalah communicate? Sebab kita ada satu tanggapan yang orang akan faham masalah kita. Itu pun satu masalah juga sebenarnya. Aku perasan. Dan benda ni memang nampak lah macam kau kena faham aku, tapi aku tak perlu communicate. And benda ni memberi kesan kepada cara kita dilihat dalam waktu kerja. Kadang-kadang yang aku perasan memang daripada majikan, apa yang diorang nak daripada intern ataupun graduate adalah you need to always communicate. You need to jangan dikejar barulah kau nak bagi kau punya input. And kau kena bagi solution, bukannya bagi alasan. And walaupun benda ni bunyi macam jargon, bunyi macam technical ataupun bunyi macam something yang aku kena rasa dulu baru aku boleh faham. I would say yang sebenarnya ia berpunca daripada masalah yang Gen Z ni kadang-kadang suka duduk dalam bubble sendiri. Maksudnya betul. we are very selesa dengan our punya comfort zone. So to challenge our comfort zone, meaning to say yang kita tak akan mengubah apa-apa Yeah, lah. exactly. Change. It's horrifying. Yeah, again it's horrifying. Menakutkan. Tapi pasal communication kan, kita Gen Z macam Gen Z lah kan, Gen Z kan. So Gen Z macam yelah nak orang faham kita, tapi kita tak nak communicate. So manja lah. Sekejap. Kiranya kita tak nak communicate, so itu dianggap manja macam tu. So tak nak communicate, kita tak nak make effort, you know, tak nak make effort untuk communicate dengan orang, nak orang kita tak nak faham orang, tapi kita nak orang faham kita. Faham. Somehow I would say manja lah. Dia macam ni. Kadang-kadang aku pun mengaku je, kadang-kadang aku manja juga waktu kerja. Tapi manja konteksnya lain-lain lah. Tapi aku faham jugalah yang manja in this context adalah orang-orang lama tak suka cara kita sangat-sangat jaga that kind of work-life balance, and kita sangat-sangat strict in the sense that ni bukan kerja aku tak nak buat. And walhal dulu orang-orang lama tempat kerja ni adalah second home diorang. Kiranya memang aku akan menyerahkan diri sepenuhnya untuk aku kerja supaya aku akan dapat duit dan sebagainya. So again it's to me and again to be frank, aku tak takut untuk dianggap bahawa Gen Z ni adalah manja. Aku rasa to be jujur, okay lah kita jadi manja. And if that how we can sustain our life and pastikan yang kita tak berada dalam kedudukan yang traumatik, I think it's not that problematic. But again pesanan juga untuk Gen Z, try to avoid living in bubble. Betul. Sebab kita duduk dengan masyarakat lain, kita duduk dengan generasi yang pelbagai. Itulah basically tolong sedar dirilah yang what you're doing to is it like actively affecting you in a negative way, Betul. atau in a positive way. Because like kita tahu je yang apa nama Gen Z have their own struggles and all that whatnot and all that. So daripada situ like they choose to like have like certain coping mechanism lah kan sebenarnya tu. But at the same time understand juga like, do you want to stay in a state where you macam saya kata there's no progression whatsoever. And I'm not saying like financially ke apa, like are you actually happy with what you're doing right now? A very philosophical question. Betul. Are you really happy? And itu pun satu isu yang aku rasa banyak agak kat social media sekarang kan. Tapi aku rasa rasa Gen Z ni manja on one hand, betul manja. Tapi aku rasa kan, on another hand, aku rasa Gen Z ni dia more to unapologetic. Maksudnya Dia macam direct. Dia direct, dia macam Betul tak perlu nak jaga hati semua orang. Betul tak? So aku rasa betul juga sebab mindset dia lah DGAF, don't give a fuck. Betul juga. Edit sensor lah. Tapi aku rasa betul, mindset DGAF ni sebenarnya sangat kuat dalam kalangan kita. Sebab kita memang dibesarkan dalam keadaan yang aku perasan konten-konten kita consume adalah sangat-sangat individualistic in the sense that kalau orang rasa kita cringe, let it be lah, let it happen. Kita enjoy lah hidup kita carpe kan. diem lah. Carpe diem. And aku nampak benda ni sebenarnya sangat-sangat ramai dalam kalangan Gen Z. Itu yang menyebabkan kita duduk dalam bubble kita. Sebab kita rasa macam orang semua nak kacau aku, biarlah dia orang, aku akan hidup je cara aku. In a way again, aku tak kata yang benda ni totally salah. Sebab contoh aku pun suka untuk kekal hidup dalam cara yang aku nak hidup. Contoh orang nak maki aku, maki lah. Okay je. Janji aku terus hidup kan, rambut belah tengah ke apa kan. Macam-macam benda orang boleh kata kan. But the point is adalah aku juga faham yang
aku hidup dalam masyarakat and mindset aku akan mempengaruhi kesan aku terhadap masyarakat. Meaning to say that you need, again, the main gist is to find that delicate balance. Macam mana kau nak be individualistic, but at the same time kau kena faham yang kau hidup dalam masyarakat, and bila untuk umat Islam kau mati nanti orang yang tanam kau. Yeah. Orang yang solatkan untuk kau. Bukannya kau solat sendiri, bukannya kau mandi sendiri. Orang nak tanam pun akan tanamkan kau. Kiranya kau daripada kau hidup sampailah kau mati, adalah orang yang tolong kau. So kau pun kena fikirlah untuk orang juga. Macam itulah bahasanya kan. Kalau kita bukan Gen Z lah kan. Ya tu. Hmm. And ini aku macam maybe nak utarakan satu lagi benda lah kan, berkaitan dengan mental health. Gen Z, kita sangat-sangat well versed. Gen Z kan, kita sangat-sangat well versed dengan mental health. Setuju? Betul. Cakap je pasal benda apa, kita dah boleh kupas dia punya apa archetypes kan. Archetype Dia dah lama. punya descriptions dan sebagainya kan. Betul. Aku nampak yang kita sebenarnya lebih jujur tentang mental health berbanding dengan orang-orang yang millennials dan sebagainya. Setuju. So pada diorang tak ada exposure Betul. tentang mental Yeah, health. it's a matter of And diorang tak ada that exposure. kind of safe place. Apa safe Ah, place. safe place. Safe place untuk cakap pasal benda ni Betul sebenarnya. betul. Betul. Dan Sebab tu kita sangat-sangat unapologetic lah pasal isu mental ni kan. Dan aku rasa maybe kan sebabkan kita tahu lebih pasal mental health, maybe kita macam ego jugalah dengan diorang. betul, Dia kita naik keras kepala tu. Betul. Sebab dia akan jadi contentious macam oh kau ni lembik sangat lah. Aku ni sedar isu mental health ni lah. Jadi gaduh macam tu lah kan. Betul. I also think like it benar datang daripada like a tempat yelah orang-orang dulu based on apa yang aku faham lah. Jangan, kalau nak attack aku silalah. I might be wrong here, but apa nama, based on apa yang aku dengar, orang dulu-dulu macam bapak-bapak kita atau nenek kita semua jenis yang dengar je kata orang. Betul. Like ask questions later, just do it basically. Ya betul. betul. Jangan Kena- cakap banyak buat je. Dia orang tak like basically jangan mempersoalkan apa yang ni. Contoh paling senang like dalam kerja, dalam work life punya scenario where kau tengah buat kerja kau, tiba-tiba bos kau campak kerja lain kat kau. Lepas tu rather daripada like okay lah, mungkin you akan say, oh tapi bos saya ni saat gini nak kena hantar deadline sebenarnya. Tak apalah, tak apa, nanti benda ni nanti boleh siapkan habis deadline awak tu lah nanti. So dari situ like dia orang macam tak apalah, buat je lah. Sebab dia orang like they don't have the energy to like fight back. Ya, macam tu. betul, And dia orang sebab rasa macam kalau aku challenge bos ni kan, risaukan aku hilang kerja. Bila dah aku hilang kerja, hilang pula financial stability. And dari situ it spirals down even more. Ya betul. Kita Gen Z on the other hand, we literally don't give an F about all of that. We prioritize our own self-respect. Setuju. We macam kalau bos ni buat perangai macam buat perangai haram kat kita ni, it's either we letak jawatan atau buat balik. Betul. It's either these two only. Yes, betul. Sebab of course like takkanlah you're gonna be like comfortable with like orang pijak kepala kau. Betul. You either sound balik like actually correct their mistakes, atau kau buat balik untuk like not for a sense of like nak revenge ke apa, but like bagi diorang sedar of like what they're doing is wrong. Setuju. Tapi kan Betul. korang tak rasa kekesian dekat Gen Z yang kurang berkemampuan? So diorang tak ada peluang yang luas untuk cari kerja. So kalau katakan diorang ada satu kerja kan, diorang tak ada kerja lain. So diorang kena jadi pak teruk juga dengan bos. So daripada situ daripada situlah they embody mindset mak bapak dia orang sebelum tu lah. Sebab they don't have a choice. And it's completely understandable. Sebab yelah dah susah, tak lepas tu nak kena cari kerja. Kau dapat kerja, gaji bagus tapi the work environment pula is toxic. Tapi so takkan kau nak keluar pula, sebab apa nama, that's literally that might be your only chance to have a stable income. Setuju. So nak tak nak, you just deal with it lah. Deal with the crap. Betul. Ya, that's betul juga bila kau tanya macam tu kan. And again lah, dia sangat-sangat kita tak boleh nak judge lah. And aku faham juga the fact that, sebab tu aku perasan lah pattern lah. Memang banyak-banyak yang aku jumpa kawan-kawan aku yang Gen Z yang dah bekerja dan sebagainya. Memang when they stay in workforce, dia memang takkan lama. Akan jam-jam. Sekejap kau masuk swasta, sekejap kau masuk corporate, sekejap kau kerajaan, sekejap kau masuk embassy dan sebagainya. NGO. Memang ramai. Aku tak tahu lah, mungkin ini sebab aku duduk dalam bubble yang NGO ataupun bubble yang yelah kerja-kerja embassy dan sebagainya. And diorang macam memang kerap akan bertukar-tukar. Tapi memang aku jarang nampak Gen Z yang kerja tetap. Diorang memang akan bertukar-tukar. And somehow maybe ini correlates with the fact that
bila kau makin lama stay kat satu area, kau akan makin lama macam terpaksa accustom yourself dengan benda-benda yang menyebabkan kau terpaksa jeopardize your own self benefit, your Betul, own betul. like luxury, Also there's also this option of like, why not kalau nak cari kerja, you do something that you actually enjoy. betul passion. It's like when you're doing something yang kau actually suka, yang kau actually minat, yang memang kau, uish, aku rasa I want to do this again. And then you're getting paid for it. Kau rasa macam you're doing it for free and you're actively getting paid for it. Kau rasa macam this is a win-win scenario. So daripada situ, like comparing that to a workplace where you terpaksa aku buat sini, tapi sebab kenapa? Sebab the income is like so much and all that, but you like actively tak suka, you hate what you're Yes, doing betul. basically. And daripada situ like Crazy, daripada like those two options, mana yang kau nak pilih? That's a good thing That's a And good yelah question. betul lagi. Menarik juga yang kau cakap pasal passion tu. Aku ada ingat lah satu senior aku ni pernah pesan kat aku. Dia cakap macam ni lah. Kau jumpalah kerja mana sekalipun. Yang kau passion sekalipun once it became a work for you, that passion will completely lost. Maksudnya macam dia takkan ada that kind of fire yang akan membakar kau. And benda ni sebenarnya konteks yang kerja yang bergaji lah. Contoh lah, kau minat gila teknologi, kau minat engineering, kau masuklah dalam drone katakan, ataupun kau masuklah dalam rail, ataupun sustainability AI kan. Once it became a kerja yang makan gaji and you are like diikat hierarki dan sebagainya, even if it's your passion untuk terlibat dalam benda-benda teknologi, passion tu tetap takkan memberikan kau semangat untuk hari-hari pergi kerja. Dia rasa burn out lah. Yes, and bila aku dengar sini aku cakap macam tu aku rasa macam damn. That's the harsh reality of working. And tambah pula kita dengan Gen Z yang manja ni, orang kata yang manja ni, dia lagi mengkomplikatekan keadaan. And sebab tu aku nampak memang ramai juga aku jumpa kawan aku yang avoid being in a lucrative industry. Maksudnya duit banyak, gaji sedap, tapi aku tak peduli sebab they wanted to pursue diorang punya passion and interest, katakan dalam arts, dalam music, dalam benda-benda macam tu, digital arts dan sebagainya. And diorang dibayar lah, paid for it. Tapi diorang okay untuk tak kerja bergaji, and diorang okay untuk langsung tak untung benda tu. Sebab what comes first is passion. And usually ini datang daripada orang-orang yang dah lama bekerja, orang yang dah macam burn out sebab diorang let's say they push themselves so hard waktu zaman muda. So bila dah masuk the workforce, diorang rasa macam it's not worth it lah untuk jeopardize aku punya mental health hanya kerana duit dan sebagainya. And sebab tu aku dengar jugalah certain industry yang very competitive. Contoh macam consultancy, contoh macam usually consultancy lah kan, sebab corporate dan swasta dan sebagainya, gaji pun mahal gila. Yang aku dengar Gen Z diorang yang kerja kat situ paling-paling 2 tahun, 3 tahun. Habis tu diorang duit dah berkepuk banyak, keluar pergi bercuti, masuk kerja lain. That's a very interesting mindset aku boleh katakan. And honestly if I were to be in diorang punya shoe, aku pun akan rasa macam, okay, you know what, aku duit dah banyak, sekali-sekala pergilah melancong sikit. Pergi melancong kan, pergi buat apa yang aku suka, makan-makan, jumpa kawan, pergi karok dan sebagainya. Why not kan? But yeah, that's Gen Z manja lah untuk kita explain kepada yang audience kan. That's how you see it lah. Tapi mungkin another thing untuk difikirkan kan. Sebab aku cuba membayangkan dan meletakkan diri aku dalam kasut student-student anak muda yang habis SPM dia tak sambung belajar. Sebab dia terus kerja. Kan? Ya, ramai juga. Sebab Yeah, ada sifat that survivability lah. Macam topik pertama kita cakap tadi kan, pasal survivability. Diorang tak ada pilihan, betul? Diorang tak ada pilihan. Diorang tak ada pilihan. And kita faham. Kita faham kenapa they have to choose that road lah kan. Because like, yelah manalah tahu diorang habis SPM, diorang kena jaga terus ke parents diorang, nak kena raise dan like give fund dekat diorang punya adik-beradik sebenarnya tu. Exactly. Adik-beradik tu. Boleh jadi ada kemungkinan yang parents diorang like is currently hospitalized. Betul. And pula diorang tak cukup duit. So nak tak nak memang diorang kena kerja untuk basically pay for the hospital debt basically. And dari situ kita faham je untuk like, and dari situ like it's completely understandable if you tak sambung belajar and all that, as long as what you're doing is right and what you feel is like it's the right thing to do lah. Betul. And memang itulah trend pun sekarang kan, bila ramai yang
lebih opt untuk terus bekerja instead of belajar. Sebab Yeah. memang yalah, industri makin kompetitif. Yeah, and betul. if we see the industry diorang lebih favor orang yang ada pengalaman kerja Pengalaman. daripada Yeah, ada betul, pendidikan. betul. Lepas Kira tu ada pendidikan tu more of a macam apa orang kata teori punya Bonus. bonus je lah ataupun just macam nak cukup lepas macam Yeah, tu je yeah, kan. syarat, buat syarat. Buat syarat, buat syarat. So ramai yang lagi terima, accept itulah skill and accept the fact that engkau memang bekerja lama, aku akan lebih respect kau daripada budak yang baru nak start kerja. And memang isu tu adalah isu yang sangat besar dalam industri sekarang. Betul lah. So to say that these people are manja again they are not manja. Dia nak They manja, are correct. facing Dia- hardship. But Dia- another angle juga yang kita kena fikir adalah macam mana pula dengan anak muda yang tak sambung belajar sebab dia nak kerja buat konten YouTube. Kau rasa macam mana Malik? Dah jadi content creator Buat podcast macam kita kan. Oh kita tak kerja ni. Kau rasa macam mana Malik? Aku rasa kan kalau yang macam yang tak sama belajar and diorang nak buat YouTube, aku rasa dia more to passion. And diorang, I mean, we have to be fair. You know, we have to be fair that dalam social media kita ada satu benda yang not dia more to wave lah sebenarnya. Dia more to wave. Kita diromantisizekan dengan benda-benda yang konten dan sebagainya. So buat konten lagi buat kaya konten lah. lagi Yeah, semakin yeah, kaya. yeah, yeah. Exactly. Macam So, kita buat podcast lah. kita nak kaya ke untuk orang ni. Betul kan? So sebenarnya kalau kita tengok kan yang jenis buat YouTube kan, yang buat YouTube, yang cuba nak buat konten, nak jadi YouTuber, gamers dan sebagainya, mindset diorang satu je sebenarnya. Dan kita punya perbincangan ni kan sebenarnya berpaksikan satu benda, Passion. pasal duit. Oh duit lah. Hmm. Ingatkan passion tadi. Untuk passion tu nombor 2. So passion tu betul, tetapi the thing yang comes first adalah pasal duit. Sebab diorang nak cari diri diorang. Betul. Even kalau katakan kita di tempat diorang, kita di kasut diorang kan, diorang ada that kind of skills yang boleh bercakap di depan kamera dan sebagainya. Tapi sebenarnya at the end of the day, the things that they want to have adalah that power untuk jaga diri sendiri. Oh, kiranya like mandiri lah kan, Mandiri. self-sustain, self-dependent tu kan. So, kau rasa macam mana kalau yang pasal YouTube? Aku boleh terfikir kat satu point ni kan. In some ways bagus sebenarnya untuk diorang ni masuk terus. Okay, yang masuk terus workforce, I think okay, tak ada masalah lagi sebab they literally contribute to the productivity of our nation. Again, I speaking from a very capitalistic view. Other than that, ada juga yang masuk ke dalam talent-talent yang kita katakan taklah tidak produktif, tapi talent mereka bukannya hard labor. Contoh yang macam buat YouTube dan sebagainya. Betul. And overall, if we were to talk this in a very dasar punya level, this is somehow a bit concerning sebenarnya untuk negara kita. Sebab imagine like this, negara kita dekat negara membangun, and we wanted to improve ourselves daripada negara membangun pergi kepada negara maju. Okay, apa syarat nak keluar daripada negara membangun nak jadi negara maju? Syarat dia adalah R&D kena power. Maksudnya science and technology, matematik dan sebagainya kena power. Macam mana kita nak jadikan anak-anak kita power benda-benda macam ni? Diorang kena belajar. Betul tak? Betul. And diorang kena belajar sampai ke university. Sebab if they only have education peringkat sekolah menengah saja, they are not qualified enough untuk dikatakan sebagai graduan yang betul-betul lengkap ilmu macam tu. So kita perlukan bukan setakat R&D saja, bukan setakat innovation saja. Kita perlukan workforce yang cukup kompeten untuk fill up kerja-kerja macam ni. Contoh kau nak buat chip AI, kau nak buat chip IC, kau nak buat semiconductor, kau nak buat chip dalam phone dan sebagainya. Semua benda ni memerlukan tenaga kerja yang power gila. Maksudnya kau boleh buat dah benda macam ni. Kalau kau letak budak yang setakat belajar sekolah menengah je dia punya science math, memang tak capai lah. So ramai workforce kita sebenarnya perlu disalurkan daripada SPM tu masuk ke dalam bidang-bidang yang boleh tingkatkan our R&D first. Yang second, yang boleh masuk ke dalam bidang kerja-kerja yang very critical ke arah negara-negara membangun, ke arah industri-industri yang membolehkan kita untuk jadi lebih developed. Okay. Isu je sekarang adalah bila ramai anak-anak muda kita tak sambung belajar universiti and tak ambil pendidikan yang sains, teknologi dan sebagainya,
negara kita tak cukup nak tampung permintaan macam ni. Contoh ada satu contoh Dell ataupun Samsung datang kat negara kita. Okay, aku nak buka satu kilang chip AI. Kau ada tak manpower kau nak supply? Tak ada. Okay, tak ada. Tak cukup. Betul juga. Seingat aku, yang aku pernah dengar data graduan kita yang bercapability untuk be produktif dalam industri-industri yang very critical dan sebagainya, ribuan saja. Annually. Sangat sikit. Sangat sikit. Sangat sikit. Ya. Dell, Samsung dan sebagainya. Kenapa diorang pergi ke China? China boleh produce ramai. Betul. Pergi ke Japan, they can produce more. Pergi ke US, they can produce more. So in a sense, in a very dasar punya level, aku terfikir yang it's good that our generation prioritize passion, but at what cost? Apa cost yang kita kena bayar? I was about to say like, if you kalau nak jadi YouTuber, kena jadi streamer, content creator macam gitu ke apa kan, boleh, but be realistic. Agree. Is it like really what you want, and like is it approachable or is it attainable? Like nak jadi content creator ni bukan senang weh. Betul. There's so many competition, especially like in this generation. Betapa banyaknya orang nak actually be like that. Kau nak kena like buat personality yang yang menangkap hati audience lah. Betul. Kau nak buat story about like what you're doing, what your theme is. Banyak tu kau kena fikir. Basically kau nak jadi gaming, okay, kau jadi gaming apa? Gaming competitive, gaming casual, gaming Souls like apa. Banyak kau kena fikir pasal benda lah tu. Lepas tu kau kena fikir pasal click rate and all that. And daripada situ, itulah, you just have to be realistic lah of like what you're doing ya. Setuju. Mungkin Berat lah. daripada it's very, macam Zaim cakap, it's very concerning. You know, it's very concerning, and we have to do it. We have to do something about it lah. Agree. And this podcast sebenarnya is one of our initiatives to sampaikan suara korang kepada kita orang juga, kepada orang ramai dan sebagainya, untuk mereka faham bahawa kita just memang ada certain part yang kita manja, tetapi at the same time we are resilient enough Agree. to go through our days. So daripada kita ada borak pasal pasal survival abilities, kita ada borak pasal manja, kita ada borak pasal mental health dan sebagainya. Mungkin kita akan kupas lebih dalam atau kita ke arah topik yang lebih lain lah, which is the next episode. So daripada Zaim, daripada Fawaz, Teruskan nonton. teruskan podcast ni. tonton Apa-apa. Sentuh rupa. Yeah. Banyak lagi yang kita akan kupas tentang isu Gen Z. Betul. Ni baru sikit dan baru first episode kita dah very deep dan sebagainya. Betul. Sebenarnya aku harap aku rasa bila kita dah borak pasal benda ni, banyak generasi lain akan lebih faham, macam ni rupanya pattern pemikiran Gen Z. And Betul. even Gen Z Yeah, sendiri yeah, akan yeah. rasa macam call out. Dia rasa macam aku Betul. kena buat something sebenarnya. Betul. Penting lah benda-benda macam ni. Jika kalau korang ada pendapat yang berbeza atau like nak give out your opinion on what we said ni, leave a comment in the Betul. down Jangan below lupa tu. share. And jangan lupa untuk ingat Allah sentiasa bersama Gen Z, dog. Okay, bye. Kita jumpa di next episode. Assalamualaikum.